Dah tahu ni. Itulah orang kata kat sini. Kita cari kat sini pula lah. 11 tahun dah pakcik ni meniaga kuih keria. Kalau korang tak percaya, tanya orang Melaka. Ini kuih keria yang paling sedap dekat Melaka. Jadi kalau korang nak cari kat mana, korang kena datang ke Semabuk Melaka. Bukan setakat ada keria je, ada kari pap juga dekat sini. Tapi kuih keria dia memang lembut, sedap, rangup, tak manis sangat dan tak adalah liat macam yang lain pernah aku belilah. Sebenarnya korang sesahaja kuih keria Semabuk daripada jalan depan ni, dekat simpang yang ada wakaf warisan tu, dekat sini ada ini dia kuih keria Semabuk. Bila aku tanya pakcik ni, rupanya dah berniaga lebih daripada 11 tahun lah dekat sini. Tak percaya nanti korang tengok komen tau. Orang yang dah pernah beli kat sini memang cakap kuih keria ni lah yang sedap. Lalu kita pergi yang viral-viral kan. Ini korang kena tahu real kuih keria dekat mana. Ni kena datang dekat kuih keria Semabuk ni. Baru masuk kereta je aku rasa dah 3 biji dah aku telan. Ini tekstur dia, nak tunjuk dekat korang. Dia punya lembut dia, rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Dan memang nice, dia tak manis sangat. Dan kalau korang jenis suka kuih kacang dal ni, yang ni pun sedap juga, korang kena rasa. Memang sedap, rangup. Itulah tak sempat nak sampai destinasi, makan punya makan, 3 biji dah kita makan. Aku ni kalau tak sedap aku tak cakap tau. Tapi sebab betul sedap. Kalau korang berkunjung ke Melaka, ini dia kuih keria Semabuk yang korang kena cari. Save video ni.